Mazrina Muhammad Ibrahim Shah, Timbalan Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC. Majlis menjemput pihak moderator bersama barisan ahli panel iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Anis Yusal Yusof, Fellow Penyelidik Utama Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, dan yang berbahagia Datuk William Ng, Peneraju Nexus Productivity Peruncitan Makanan dan Minuman. Untuk mengambil tempat di atas pentas, dipersilakan. Okey, kita boleh mulakan ya. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam produktiviti. Yang berbahagia Datuk Seri Datuk-Datuk dan para hadirin div-div kehormat, para panel yang luasnya pengalaman dan pengetahuan, para peserta Convention Iltizam 2026 sekalian. Convention ini bukanlah sekadar satu program atau himpunan tahunan, tapi ia lebih besar daripada itu. Ia merupakan satu wadah untuk kita bermuhasabah, untuk kita menilai sejauh mana reformasi yang telah kita laksanakan benar-benar memberi makna kepada rakyat, serta bagaimana kita boleh terus memperkukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan awam negara. Hadirin yang saya hormati, apabila kita berbicara tentang reformasi sektor awam, kebiasaannya kita tertumpu kepada pindahan akta, penambahbaikan prosedur, transformasi digital dan penggumpalan dasar baharu. Semua itu sememangnya penting. Namun persoalan yang jauh lebih besar ya Datuk-Datuk, apakah rakyat benar-benar merasai perubahan tersebut? Kerana pada akhirnya kejayaan sesebuah reformasi bukan diukur melalui berapa banyak dasar yang diperkenalkan ataupun berapa banyak perkeliling yang dikeluarkan, tetapi ia diukur melalui pengalaman yang dilalui oleh rakyat sendiri. Apabila seorang usahawan dapat memulakan perniagaan tanpa banyak sangat birokrasi, apabila seseorang ibu, seorang pesara ataupun seorang belia dapat berurusan dengan kerajaan tanpa perlu datang berkali-kali, tanpa perlu tunggu lama ataupun tanpa perlu melalui banyak proses-proses yang mengelirukan. Dan pada ketika itulah barulah reformasi itu benar-benar hidup. Seperti yang telah ditekankan oleh KSN juga, Akta Iltizam diperkenalkan dengan satu hasrat yang cukup jelas, iaitu membina sebuah perkhidmatan awam yang lebih cekap, lebih tangkas, lebih responsif dan lebih ber-accountability. Saya rasa kita tidak perlu berpanjangan lagi sebab kita dah dengar tadi apa yang telah dibentangkan pagi tadi dan apa yang telah disampaikan oleh hasrat KSN tadi. Oleh itu, hadirin yang dihormati, keistimewaan forum ini ialah apabila kita menghimpunkan dua perspektif yang amat penting dan saling melengkapi. Di satu pihak ialah perspektif yang membuat dasar dan satu lagi pihak pelaksana sektor iaitu pelaksana sektor awam, dan satu lagi pihak iaitu perspektif industri yang dapat berinteraksi secara langsung dengan sistem penyampaian kerajaan dan merasai sendiri keberkesanan setiap penambahbaikan yang dijalankan. Apabila kedua-dua perspektif ini kita pertemukan, ia bukan sekadar untuk berbincang apa yang telah tercapai, tapi juga kita ingin mengenal pasti apa lagi yang boleh ditambah baik supaya reformasi ini benar-benar menghasilkan satu impak yang boleh dirasai oleh rakyat dan juga dunia perniagaan. Oleh itu hadirin sekalian, bersama kita pada pagi ini ialah dua tokoh yang tidak asing lagi dalam bidang masing-masing. Yang berbahagia Datuk Dr. Anis Yusal Yusof, Datuk, seorang tokoh yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang tadbir urus, integriti, dasar awam, sama ada di peringkat kerajaan
akademik maupun organisasi antarabangsa. Datuk, kalau saya nak baca Datuk punya resume ni, panjang sebab Datuk ni punya banyak sangat pengalaman, banyak sangat pengetahuan yang boleh dikongsi. Dan jadi oleh itu kerana masa tidak mengizinkan, kita ringkaskan sajalah ya Datuk ya. Dan terima kasih kerana Datuk sampai ke sini dan juga walaupun lewat oleh kerana tuntutan kerja dan komitmen. Yang kedua kita ada bersama ialah yang berbahagia Datuk William Ng, Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Samenta dan juga merupakan champion Nexus Productivity Peruncitan dan Makanan dan Minuman yang sekian lama telah menjadi suara industri dalam memperjuangkan produktiviti, daya saing dan kemudahan menjalankan perniagaan di negara ini. Terima kasih juga Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Daripada gabungan kedua-dua perkaran ini, kita rasa dia memberi satu perbincangan yang lebih bernas dan berimpak. So oleh itu saya rasa Datuk, kita teruslah mulakan dengan soalan Datuk ya. Sebab masa tidak mengizinkan kita ada sedikit je masa, banyak soalan ni. Dan soalan-soalan ni sebenarnya ditanya oleh semua hadirin yang ada. Kita dah masukkan kepada saya lah sebagai moderator. Okey Datuk, saya tanya dulu kepada Datuk Anis, boleh ya Datuk? Datuk, apabila kita menyebut tentang reformasi sektor awam, ramai yang terus membayangkan tentang pindaan undang-undang lah, penambahbaikan proses, transformasi digital. Betul tak? Memang itulah sebenarnya yang semua orang tahu. Namun, pada pandangan Datuk, adakah reformasi sebenarnya bermula daripada perubahan sistem atau perubahan cara berfikir dan budaya kerja dalam kalangan penjawat awam? Panjang soalan Dr. Mazrina. Ini masalah bila moderator ni ada PhD. Soalan dia tu laras tinggi. Dia kalau Bloom taksonomi tu yang ni kena buat PhD nak jawab soalan dia. Tapi pada masa yang sama dia juga probing question dia nak saya jawab apa yang dia dah tanya tu. Memanglah buatlah undang-undang banyak mana pun. Undang-undang akan tinggal undang-undang. Kalau dia tak dilaksanakan, kalau dia tak diikuti atau paling sukar tak difahami. Sebelum saya nak jawab ni, sebab saya tengok kita ni sekarang ni yang kat atas tu dah turun bawah sebab masih tengah berjalan. Saya nak raikan orang yang tinggal. So saya nak kembali, kita kena serius. Kita boleh joke, but serius sebab ada orang yang masih ada kekal dalam dewan ini sebab dia nak dengar perbincangan kita. Sebab ada juga yang datang dan dah balik. Just menghadiri peluncuran dan dia setakat itu. Jadi saya mungkin akan sedikit kritikal. Jadi sebab tu saya nak letak konteks dia. Kenapa saya akan bercakap sebegini. Latar belakang saya, walaupun Dr. Mazrina memilih tidak menceritakan, tapi ada beberapa benda perlu saya nak bagi tahu. Bukan apa, ini bukan nak masuk baku angkat sendiri. Supaya pendengar yang ada ni, yang committed nak faham iltizam ni, tahu sebab itulah Datuk Anis cakap begini. Saya ada latar belakang pengalaman lebih 35 tahun. Saya pernah bekerja di peringkat antarabangsa. Saya pernah di UNDP. So saya ada dalam isu yang sama. Kerja governance, kerja tata kelola ni saya dah buat di international, di merata dunia. Saya pernah berpengkalan di beberapa tempat, di Bonn, Germany, di New York dan berbagai. Di Malaysia dah tentu. Jadi saya ada pengalaman luar. Balik di Malaysia, saya pernah jadi Presiden Institut Integriti Malaysia yang keempat. Sebelum Datuk Seri Wan Suraya jadi Presiden, I was there. Saya selepas Tan Sri Sulaiman Mahbub jadi Presiden, selepas Datuk Seri Ishak Muhammad Shah, selepas arwah Datuk Dr. Tap, saya adalah Presiden Institut Integriti. Saya ada pengalaman dalam konteks integriti, dalam konteks melaksanakan Pelan Integriti Nasional. Saya ada sikit pengalaman. Dari situ saya kemudiannya berpindah diangkat sebagai Ketua Pengarah pertama Jabatan Integriti Tadbir Urus Negara. First time JITN ditubuhkan, saya jadi Ketua Pengarahnya untuk nak roll out Integrity Plan. Dan kemudian bila tukar kerajaan 2018, datang Tun Mahathir, saya dengan Tan Sri Abu Kasim diminta untuk set up Pusat Governance Integrity Anti-Corruption
GICC, dan GICC ditubuhkan waktu itu sebagai Governance Planning Unit. Kalau EPU, Economic Planning Unit, we were the Governance Planning Unit. So, central agency. Dan pengalaman saya di GICC ni yang saya nak cakap ni dalam konteks iltizam ni, macam mana kita boleh sebenarnya, dia tak payah buat undang-undang pun. Kalau kita tahu apa yang kita nak betulkan, iltizam ni is your commitment, your promise, what you want to do, dan you don't need an act, is your action. Dia bukan act, but action kita. Apa yang kita buat untuk mengubah. Jadi sebab tu pada saya, back to your question, is the budaya dalam diri kita masing-masing. Kalau kita tak ada benda tu, you can call whatever akta pun, buatlah 10 lagi akta, dia takkan bergerak. Jadi pada saya, interest of time, yang perlu ada, boleh tak kita fikir sekarang ni, forget about akta iltizam tu, sebab matlamat akhir akta iltizam ni bukan hanya nak improve birokrasi. Itu masalah kita. Bila kita bercakap tentang benda ni, oh kita nak improve birokrasi. No. Akta ni sebenarnya adalah untuk kita, penjawat awam semuanya, memberi khidmat yang paling baik kepada rakyat di luar sana. That's it. Bukan hanya kerana nak address keadaan birokrasi, itu sampingan lah, itu apa dia breakdown. Tapi kalau you tak faham bahawa usaha dan tanggungjawab, nama pun tanggungjawab, dah tanggung kena jawab, adalah untuk menentukan rakyat dapat benefit yang terbaik melalui perkhidmatan yang kita berikan. Itu hasrat yang paling penting. Untuk itu, ada beberapa benda yang perlu dilaksanakan. Setiap pejabat awam, pada saya, yang kurang, ini bukan not to say being critical, tapi saya rasa nak bantu akta ini supaya lebih berfungsi dengan baik, yang perlu sokongan, kita nak create pejabat awam yang ada common sense. Sebab common sense tak common dah sekarang. Common sense not common anymore. Keduanya, ada sense of urgency. Dia kalau tak ada sense of urgency, dia buat ikut suka dia je. Dia tak fikir, orang susah ni. And you boleh duduk belakang kaunter tu, relax makan kacang. Macam mana nak kita timbulkan sense of urgency? Ketiganya, nak jadikan dia orang yang ada purpose. Sense of purpose. Dia kalau tak ada purpose, dia pergi kerja, nak dapat gaji je. Jadi macam mana dia bagi perkhidmatan terbaik pada orang di luar? Dan yang keempat, yang paling penting, dia kena ada prinsipal. Prinsip hidup dia, apa dia? Kalau dia bukan nak tolong orang, dia pergi duduk kat mana pun, bayangkan. Kita ada general, tentera kan. You bayangkan, would you trust seorang general untuk mempertahankan negara kita kalau general tu tak ada integriti? Dia buka pintu je. Allah, orang bayar duit dia, sila masuklah, tak payahlah. Musuh masuk dalam Malaysia, attack Malaysia. So, you must, paling penting adalah integriti, apa dalam hati. Sebab tu tadi, bila orang kibar-kibar bendera, saya refuse. Kalau ada recording boleh tunjuk, saya tidak. Sebab apa? Saya dilatih di Maktab Tentera Diraja. Dan kali terakhir, saya diajar pertahankan bendera tu apa pun berlaku. Dia patut ada dalam sanubari, berkibar dalam sanubari saya pada bila-bila masa. Bukan hanya bulan Merdeka. Tapi kita buat-buat je. Ini yang saya rasa perlu akta ini mendalami, meneliti, supaya tiap daripada kita tergerak, kita buat ni nak jaga negara kita. Kita buat ni nak tentukan rakyat kita terbela. Bukan hanya untuk nama, pangkat, kedudukan. Kalau tidak, jadi seremoni. Datang, tunjuk muka, lepas tu balik. Dan hujungnya saya berterima kasih, at least ada yang terus ada. Kalau tidak, saya pun tak tahu fungsi saya datang nak bercakap pada siapa. Muncul ada, walaupun tak ramai, tak apa. Yang sikit inilah quality crowd yang saya harapkan apa yang saya cakap ni akan sampai dan bawa keluar supaya kita faham. Jangan main ikut-ikut saja. Itu sebenarnya yang kita nak capai. Terima kasih Datuk. Dalam maksud Datuk tu.
Terima kasih. Dan tapi kita nampak betul lah tadi bila soalan tu tanya, sebenarnya yang paling penting ialah anjakan minda. Anjakan minda, hati, attitude diri. Kita sendiri sebagai penjawat awam yang tahu sebenarnya peranan kita, kita sendiri yang ada kemahuan. Bukan sebab akta. Akta ni hanya sebagai sekadar dorongan. Tapi yang lain tu sebenarnya kena datang dari hati kita sendiri. Sama ada seperti Datuk kata untuk berada terus di dalam Dewan ataupun tidak. Datuk ya. Okey, seterusnya kita dengar pula pandangan daripada suara industri Datuk William. Datuk, apabila kita cakap tentang tadi Datuk ada sebutlah, Datuk Anis ada sebut tentang servis yang terbaik, perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Jadi kita juga bercakap tentang reformasi karenah birokrasi. Jadi tujuan dia nak memastikan supaya rakyat dapat servis yang terbaik lah, penyampaian perkhidmatan yang terbaik daripada kerajaan. Sebenarnya apakah cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh industri ataupun PKS ya, perusahaan kecil dan sederhana ni apabila berurusan dengan agensi kerajaan, dan bagaimanakah sebenarnya cabaran ini memberi kesan kepada produktiviti dan daya saing mereka ataupun industri itu sendiri? Ya, terima kasih Dr. Moderator, dan terima kasih juga kepada pihak Nganjur kerana memberi ruang untuk wakil sektor swasta di saya ni untuk memberikan pandangan pada pagi ini. Pada pandangan saya, cabaran paling besar sebenarnya bukan mana-mana peraturan, tapi cabarannya apabila peraturan yang sedia ada dan yang akan kita mungkin yang kita kubalkan nanti, dia bertindih ataupun syarat yang berbeza antara agensi dan lokasi. Dan juga mungkin dokumen yang sama kita minta berulang-ulang kali sebab kita daripada jabatan yang berbeza lah kan. Dan pada masa yang sama mungkin tempoh keputusan ataupun perincian keputusan itu tidak jelas kepada pengguna ataupun kepada sektor swasta. Jadi kita kena faham bahawa sebenarnya apa yang paling penting kepada PMKS dan juga kepada peniaga secara amnya adalah kepastian dan kepastian, ataupun dalam bahasa Inggeris certainty and certainty. Kepastian dari segi dasar, kepastian dari segi perundangan ataupun peraturan, dan juga yang paling penting kepada sektor swasta, kepastian dari segi kos. Kerana apa-apa juga peraturan yang kita keluarkan sebenarnya dia ada impak langsung kepada kos menjalankan perniagaan. Jadi bagi PMKS, ketidakpastian inilah yang pada saya teramat membebankan. Saya bagi contoh, untuk pengusaha rantaian rumah makan ataupun chain restoran, walaupun yalah sekarang ni kita ada syarat lesen operasi telah pun sebanyak mungkin telah diselaraskan di kesemua PBT seluruh negara, tapi masih ada banyak perbezaan antara PBT ke PBT. Contohnya dari segi jenis lantai, ada PBT yang kata okey saya nak jubin warna ini, saiz ini. Ada pula PBT kata saya tak boleh guna jubin langsung sebab apa, dia ada groove tu yang mungkin akan ada perangkap kekotoran dan sebagainya. Dan juga dari segi lebar paip, pelepasan sisa dan sebagainya, benda yang mungkin nampak remeh-temeh pada pandangan kita, tapi kita kena faham bahawa syarikat besar dia mungkin mempunyai pegawai khusus untuk mengurus undang-undang dan pematuhan, tapi untuk kebanyakan PMKS, orang yang sama yang bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang itu juga ada orang yang kena jual barang tu. Kalau dia rumah makan, dia juga yang mungkin tukang masak, dia juga yang mungkin cashier, dia juga yang mungkin mengurus pekerja dan selainnya. Jadi masalahnya bukan kerana keperluan perundangan ataupun peraturan itu tidak penting, tapi apabila proses ini tidak diselaraskan dan maklumat yang sama kita perlu dikemukakan berulang kali. Jadi itu yang pada saya mengambil masa dan menjadi kos yang sebenar kepada perniagaan. Dan juga kena faham, kadang-kadang bila kita jadi penjawat awam, kita berada dalam jabatan tertentu. Dan kadang-kadang kita ada pemikiran secara silo. Maksudnya kita rasa okey, kedai makan ni yang mentadbir dia mungkin PBT. Tapi kita tak faham sebenarnya peniaga ini selain dari PBT, kalau contohnya dia ambil barang dari luar negara, barang makanan ataupun ingredient makanan, mungkin dia perlu melalui custom, mungkin dia perlu melalui makis. Dan kalau dia memohon untuk jadi tempat makan halal, dia pula mungkin kena berurusan dengan JAKIM. Jadi maksudnya
dari segi compliance requirement, dia bukan setakat kepada satu jabatan yang kita ada, tapi juga jabatan yang lain yang mungkin kita tidak faham dan tidak tahu. Jadi bila kesemua peraturan ini dia bertindih dan stack up, itulah yang jadi masalah utama kepada PMKS kita. Jadi pada saya lah, yang pentingnya tuan dan perempuan, pihak swasta seperti saya sebenarnya bukan meminta supaya kawat selia dihapuskan. Itu tidak benar. Yang kita mahu sebenarnya adalah peraturan yang jelas, yang munasabah dan yang dilaksanakan secara konsisten. Konsisten itu keyword dia. Perniagaan sebenarnya bukan takut kepada peraturan. Perniagaan sebenarnya takut, seperti yang saya katakan tadi, kepada ketidakpastian. Apabila proses boleh dijangka, maksudnya predictable policy, PMKS kita boleh merancang dengan lebih yakin, dia boleh melabur dengan lebih awal, dan dia juga boleh berkembang dengan lebih pantas. Ya, terima kasih Datuk. So memang itulah sebenarnya yang industri mahukan kan. Industri nak yang lebih cepat, pantas dan kalau boleh kos yang murah. Kos pematuhan yang berbaloi lah, murah. Okey, ya, dan yang paling penting Datuk cakap tadi, kepastian. Okey, kepastian itu jugalah Datuk Datuk Anis pula kita tanya kan. Kepastian itu juga sebenarnya kalau rakyat pun sebenarnya dia nak, rakyat kita lah orang biasa ni, kita yang tidak membuka bisnes ni pun, kita ni pun nak kepastian juga Datuk. Dan kita apabila kita tengok dasar-dasar ni lah, cerita lah iltizam, I don't care, they don't care. Apa itu iltizam, I don't care apa itu iltizam ke apa. Tapi yang I nak ialah pengalaman I. Bila I pergi berurusan dengan kaunter-kaunter perkhidmatan ataupun kaunter-kaunter kerajaan, itu yang pengalaman dia tu yang dia kisahkan. Dia juga perlukan kepastian. Nak buat apa lepas ni, kena buat apa, kena bawa apa, kena borang apa. Dia perlukan itu juga sebenarnya. Dan jadi oleh itu kan Datuk, soalannya, bagaimanakah kita memastikan semangat reformasi yang digariskan melalui iltizam ni benar-benar sampai ke barisan hadapan sehingga rakyat sendiri dapat merasakan perubahan tersebut dalam urusan harian mereka? Ya, soalan macam soalan ambil periksa SPM. Kebat. No, I think let's get back to basic lah. You talk about experience ni, kita ni, society kita ni banyak sangat karena benda yang kita create, benda yang tak ada. Dia lebih kita suka saya I mean bukan komen siapa-siapa lah, I mean not even this majlis, kita mana-mana lah kan, kita kalau buat sesuatu tu kita fikirkan kuih apa kita pergi makan lah. Dia boleh bincang, kalau mesyuarat tu 3 jam cerita nak decide kuih apa nak makan kan? Kuih betul lah, kita nak bagi orang makan yang sedap kan. Tapi janganlah kita nak bincang kuih tu yang jadi keutamaan. So kita punya keutamaan, prioriti kita pada benda yang tak betul. Jadi macam mana nak bagi orang pengalaman tu yang baik? Sebab tu kadangnya cepat pun saja tak cukup. Dia boleh cepat. Orang Melayu kata buat kerja halal balai. Cepat lah. Cepat lah, buat. Janji buat. Lepas batuk di tangga. Sekarang ni kalau saya tanya kat budak-budak asasi ni, you tahu tak apa dia lepas batuk di tangga? Betul. Bukan pergi kat tangga dan batuk ya. Okey, kalau dia ketawa tu mana dia tahulah melepas batuk. Buat kerja ala kadar lepas kurang je. Cepatlah. Tapi impact dia apa? Dia ini masalah kita. Saya sedang buat satu kajian nak develop governance index. Kami cuba tengok dalam semua jabatan kerajaan daripada federal, state, local council, JLC semua. Dalam Malaysia ni ada 1,600 KPI. 1,600 KPI. Dan KPI yang dibanggakan, kita telah belanja 300,000. Kita dah buat 50 conference. These are numbers. Back to your question, you buat ni semua, what is the experience of the pengguna tu? Adakah hidup poket dia lebih tebal? Nasi makanan di rumah dia bertambah, kualiti hidup dia meningkat. Sebab apa? Sebab kita tak, I think problem kita sekarang ni ramainya kita tak berfikir lagi dah. Kita ada akal tapi akal ni digunakan hanya untuk ikut je.
Saya give real example. Saya semalam di Raya Hotel, waktu saya nak check in, saya sampai, saya pergi ke kaunter, saya bagi IC saya kata saya nak check in. Dia tengok tu kan, dia tengok muka saya, dia tengok IC saya tu. Saya kata okey lah, kan dah tengok saya lah ni kan. Lepas tu dia kata dalam surat ni arahan daripada urustia UUM, kami patut serahkan kunci ini kepada doktor sekian-sekian. Saya kata yelah, dia LO saya. Saya suruh dia balik rumah pergi rehat. Saya dah sampai, saya boleh check in sendiri lah. Tak boleh, dia kena ambil. You bayangkan, I'm the one to check in ni. Dia ikut peraturan ni. Sebab apa? Dia tak fikir dah. Actually orang ni dah datang, tak payahlah LO dia. Saya bagi ke dia. She insisted, you kena sign kat tepi nama LO dia, letak phone number you. Saya kata buat apa? Itu nama dia. Saya nak sign tepi nama dia. Buat apa? Saya ni is this person. This is the room that I'm going to be. Why is this happening? Dan saya rasa ini bukan hanya berlaku di raya, di merata tempat, jabatan, private sector pun. Capacity to even be thinking. Sebabnya apa? Sebab kita being crowded with too many rules. Dia macam tadi apa nama Dr. Mazlina kata kat saya, Datuk, ni in case you nak sebut salutation. Kita ada budaya, this is all budaya-budaya yang saya rasa kalau kita tak ubah, datanglah 10 akta mana pun tak berubah. Salutation dalam konteks kita ni panjang, yang berbahagia, yang berusaha, yang by the time nak sebut semua salutation je 10 minit dah habis. Kalau kita ada program 10 minit nak cakap salutation je, kenapa tak kita adopt cara yang lebih mudah? Waktu saya kerja di United Nations dulu, dia senang je. Ladies and gentlemen, all protocols observed. Full stop. Ikutlah. Maknanya kepada kalau saya dalam bahasa Melayu lah, kepada semua yang punya pangkat dan darjat ikut kedudukan masing-masing. Full stop. Semua yang dah aku tapau dalam semua. Nanti orang kata dia tak hormat. Ini masalah dia. Punya nak hormat, nak ikut sampai the substance of the matter hilang, get diluted. Jadi experience yang kita nak bagi pada pengguna, orang rakyat yang datang tu hilang. Sebab kita duk jaga all this. Siapa nak pin corsage, kuih apa nak makan, apa nak buat, all the benda tu yang dipikirkan. Tapi kita tak fikirkan rakyat ni makan ke tidak. Yang kita buat ni boleh selesaikan masalah dia ke tidak. Now, if we are serious about this akta, jangan hanya kerja cepat. Cepat tak tepat pun masalah. Cepat tak dengan hati pun akan jadi masalah. Efficient, yes. But efficiency comes with the heart. You are delivering something untuk kebaikan. Baru you buat dengan muka senyum. Kalau tidak, muka masam. Nak bagi servis apa kan macam tu? You pergi counter tengok muka. Yang senyum tu, saya kalau yang senyum tu saya nak pergi bagi bunga kat dia. Tak ada. Tengok kita pun macam kita second class citizen datang beratur tunggu kan. These are the changes. Now, you tell me, di mana dalam Akta Iltizam, bahagian mana yang kita ada untuk ubah this perangai-perangai yang buruk ni? Siapa nak jawab? Saya mana Datin tadi yang bagi taklimat tu? Saya dengar Datin tu bagi taklimat tu, saya kata wah, this is very good. Tapi kalau kita quiz balik, kita tanya balik, how many people really faham? Dia menjiwai dan faham. Dia okey macam ni lah. Yang lebih nak guna sebagai example kan. Ramai especially yang anak-anak muda, saya tahu you all very environmental friendly kan. Apa dia 3R? Pandai kan? Reuse, reduce, recycle kan? Betul? Okey. Saya nak buat quiz simple, nak prove my point. Tong warna hijau untuk apa? Tong warna kuning untuk apa? Tong warna tanya yang orang tua-tua sikit. Tong yang warna brown untuk apa? Tong warna biru untuk apa? Padahal iklan kat televisyen tu tunjuk budak tu tendang tin masuk. Why? Because kita tak pernah buat. Tak amalkan. Ada tong. Worst, tong lori sampah datang, semua tong yang kita separate ni dia buang dalam satu tong yang sama. This is culture. So bila culture kita tak boleh diubah, mindset tak betul, datanglah apa pun, tulislah 10 kali.
Saya cakap macam ni very passionate ni bukan apa, sebab saya tulis macam-macam policy yang kemudiannya